Okey, hari ni depan saya ada lagi Catholic orang datang cuci. Ni Catholic tak silap Catholic Honda Stream tak silap ni. Okey, Honda Stream ni Catholic dia ni ada dua. Aha, ada dua macam ni. Okey, nampak? Satu belakang dan satu depan lah. Okey, so kami terpaksa potong macam ni dan cuci satu-satu lah. Nampak? Ini keadaan Catholic yang kami dah cuci dalam dia. Okey, ini yang belakang dia, yang besar dia. Okey, so biasanya siapa yang ada Catholic jenis yang ada dua macam ni, ini yang lebih terasa kalau Catholic dia sumbat. Kalau Catholic sumbat macam ni, kalau Catholic jenis dua macam ni, kalau dia sumbat sini dengan sini, memang anda boleh rasa power tu memang sangat kurang. So bila kita cuci macam ni, kita pasang balik, insyaAllah power tu boleh kembali balik macam asal ataupun lebih lawas lah, senang cerita. Okay, lagi satu saya nak bagi tahu sebab ada orang bagi tahu saya, apa susah-susah buang je Catholic tu. Ada orang nasib baik buang tak ada masalah, ada orang nasib tak baik bila buang check light asyik nyala, asyik kacau dan terpaksa cari balik Catholic, pasang balik Catholic. So kalau anda ada masalah check light selalu nyala, jangan terus buang, jangan terus usik apa-apa, boleh bawa dulu kereta datang jumpa kami check dulu, kami scan betul-betul, kita tengok fault code apa naik dan baru kita buat keputusan. Kalau Catholic kena cuci, jangan bimbang, kami boleh ambil, cabut dan terus cuci untuk anda. So kalau kereta anda ada masalah, boleh bawa datang jumpa kami di Fizik Motorsport Sunway Ipoh. So dapat hari ini settle.